Kawan saya pinjam peti saya tak bayar, tapi dia masuk korban. So dah korban ni. Siapa baru ni masuk korban hutang tak bayar? Dengar baik-baik. Siapa yang berhutang tak bayar lagi hutang orang, masuk korban, sah korban dia. Perbuatan dia halal atau haram. Okey? Ada pun korban sah. Perbuatan dia ada kalanya halal. Bila? Masa bayar hutang belum sampai. Dia korban dulu. Kerana bayar hutang bulan depan. Bulan ini dia korban. Hukumnya harus. Yang haramnya begini. Patutnya hari ini dia bayar hutang. Kawan dia RM800. Faham? Tapi duit RM800 untuk bayar hutang dia masuk korban. Faham? Jadi dia tak bayar hutang. Berdosa. Bukan berdosa pasal masuk korban. Berdosa kerana meninggalkan yang wajib, iaitu perjanjian bayar hutang. Faham lagi? Kerana masuk korban itu sunat. Bayar hutang itu wajib. Kalau membuat yang sunat, yang wajib tak buat, tak betul. Pakai serban dan kopiah, wajib ke sunat? Pakai seluar tutup Angry Bird, wajib. Mun tak pakai seluar, pakai serban je. Pusing kot drawbridge 3 pusingan. Faham? Kotek-kotek Angry Bird. Faham? Haram, dosa besar, maksiat. Kenapa? Pakai yang sunat atas kepala, serban sunat je, kopiah sunat je. Nah, aurat tak tutup, berdosa. Nah, masuk korban sunat, bayar hutang wajib. Ditinggalkan bayar hutang pada hari nak bayar hutang, ditinggalkan terus dia pergi masuk korban. Hukumnya haram. Korbannya sah, perbuatannya haram, berdosa.